Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hakimi bin Syarul Azman. Nombor metrik saya adalah 304244. Hari ini saya akan membentangkan tugasan saya yang bertajuk Exploring the Impact of Pop Icons on Popular Music and Personal Identity. Untuk tugasan ini, saya memilih lagu Patriotik Seartis Jiwa yang dinyanyikan oleh Alif Sata. Lagu ini adalah lagu tema Hari Malaysia pada tahun 2015. Lagu ini sangat terkenal dan terus dimainkan sehingga hari ini pada setiap kali sambutan Hari Malaysia dan Hari Kebangsaan. Untuk overview of the song, Seartis Jiwa ialah sebuah lagu patriotik pop yang dicipta oleh Aisudin dan Nur Amin. Lagu ini membawa mesej tentang kesatuan, keharmonian dan identiti rakyat Malaysia. Melodinya yang lembut dan liriknya yang mudah dihayati menjadikan lagu ini sangat dekat dengan hati rakyat. Malaysia. Ia sering dibawa oleh pelbagai artis dalam persembahan rasmi, sekolah dan siaran televisyen. Untuk seterusnya adalah maksud dan tema utama. Frasa Seartis Jiwa bermaksud satu hati dan satu jiwa. Tema ini menggambarkan bahawa rakyat Malaysia walaupun berbeza bangsa, bahasa dan agama tetap hidup bersama sebagai sebuah komuniti yang bersatu. Tema utamanya meliputi kepada kesatuan rakyat Malaysia, keharmonian dan toleransi, identiti kebangsaan dan semangat cintakan negara. Seterusnya adalah music style and composition. Dari segi muzik, lagu ini menggunakan gaya patriotik pop moden. Melodinya senang didengar, liriknya ringkas dan suasananya memberi rasa bangga serta menyentuh emosi. Gabungan elemen moden ini membuatkan generasi muda lebih mudah menerima dan menyanyi bersama lagu ini. Seterusnya adalah cultural and social impact. Lagu Seartis Jiwa memberi impak yang besar kepada masyarakat Malaysia kerana mengukuh identiti negara. Rakyat rasa lebih bangga dan bersatu. Seterusnya adalah menghubungkan rakyat kerana selalu dimainkan dalam sambutan rasmi seperti Hari Merdeka dan Hari Malaysia. Menggalakkan perpaduan. Ia menekankan toleransi antara kaum, menyemarakkan patriotisme, membuat rakyat lebih menghargai negara, meluas dalam sekolah dan media, digunakan dalam perhimpunan sekolah, perarakan dan siaran televisyen. Untuk refleksi peribadi, lagu ini memberi saya rasa bangga sebagai rakyat Malaysia, kerana setiap kali lagu ini dimainkan, saya akan bayangkan suasana sambutan Hari Merdeka dan Hari Malaysia yang penuh dengan bendera, semangat dan kegembiraan. Selain itu, ia juga mengingatkan saya bahawa perpaduan adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Ia memberi inspirasi kepada saya untuk lebih menghargai nilai hormat, toleransi dan kerjasama antara satu sama lain. Lagu ini juga dapat menyentuh hati saya kerana sebab liriknya dan mungkin sebab penyanyinya yang menyanyikan lagu ini, iaitu Alif Sata, dengan melodinya yang sedap dan liriknya yang dapat menyentuhkan hati saya. Okay.
Kesimpulannya, Seartis Jiwa bukan sahaja lagu patriotik tetapi juga simbol perpaduan negara kita. Ia memainkan peranan dalam membentuk budaya, identiti dan semangat patriotisme rakyat Malaysia. Okay, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.